Saya nak kongsikan satu perkataan daripada seorang salaf, iaitu Ka'b al-Ahbar. Beliau mengatakan, "Ikhtarullahu az-zamana fa ahabbu az-zamani ila Allah syahrul haram wa ahabbu al-ashhurul hurumi ila Allah dhul hijjah wa ahabbu dhil hijjati ila Allah al-ashrul uwalu." Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala telah memilih akan waktu, dan waktu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang terkandung di dalam bulan-bulan haramnya. Dan waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan-bulan haram tersebut merupakan bulan Zulhijjah. Dan waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Zulhijjah tersebut adalah 10 hari yang terawal. Bulan Zulhijjah dah nak dekat ni. Ada banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki ke dalam bulan Zulhijjah, supaya kita dapat mengambil, kita dapat memperoleh pelbagai fadilat-fadilat yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam bulan Zulhijjah. Jadi disebabkan itu, saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke dalam sebuah program yang kita namakan dengan program Gema Zulhijjah, yang akan diadakan pada 23 Mei 2026 bertepatan pada hari Sabtu jam 8 sehingga jam 1 petang. Sekejap sahaja tuan-tuan dan puan, tak lama, di mana di dalam program ini kita akan bahaskan segala perkara-perkara yang tersirat dan yang tersurat berkenaan dengan bulan suci Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Zulhijjah. Apakah kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalamnya? Apakah fadilat-fadilat? Apakah hikmah-hikmah yang berlaku di dalam bulan Zulhijjah ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sertai program ini dengan klik link yang ada di dalam profil ini ataupun scan QR code yang tertera di dalam poster ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi nombor yang tertera di dalam poster ini.